Kau Gen Z kan? Bang. Aku tak tahu lah kau relate ke tak vibe-vibe overnight lepak CC dengan member-member macam ni kan. Kalau kau tak boleh sebab pukul 12 mak kau dah angkut kau dah. Ini kalau aku buka cerita pasal Garena kau tak tahu. Belum lagi aku cerita pasal FIFA Online 3. Kau tahu Torres Plus 8? Kau tak tahu? Time tu kat dalam bilik Mbappe ada gambar CR. Kecil lagi dia, kan? Ini belum aku buka cerita pasal Kari Ngeri. Ha? Tahu tak ni apa? Uish, apa bang? Dia budak lah bubu kalau dia tak tahu. Ni kalau kau tak hormat brother-brother kau jadi macam ni. Kau nak Tak nak bang. Nak bagi tahu kau budak sekarang kalau kau main Chelsea, aku lahir-lahir dah main Red Elite. Kau tahu Baba dia dengan Goblin je. Tapi kalau kau minta macam-macam dekat brother Yuri ni, engkau main gila. Aku tak boleh betul lah budak-budak MOBA ni. Reflex slow. Kau tengok budak-budak PC punya pick off macam mana. Zas! Itu budak Blackshot. Kau tahu ini budak apa pula? Budak apa bang? Zaman aku kalau main CS 1.6 kena top up peluru macam ni kau tahu tak? Engkau kalau aku sebut pasal no clip, active gravity, kau tak tahu, kau kosong. Zaman sekarang kalau nak top up game senang Syam. Zaman kita dulu, hush, mall point Syam. Dia tak merasa lagi Syam, Syam.